Okay, hai semua. Assalamualaikum. So, Money Dashboard 2.0. So, di sini actually Kak Naf tambah another spreadsheet. So, dia adalah gabungan lah. Dia adalah gabungan Money Dashboard yang 7 tab tu dengan this cash flow tracker. So, Money Dashboard yang 7 tab tu kita tak perlu track duit kita setiap bulan. No tracking lah. Kita tak ada budgeting tracking, cash flow tracking, tak ada. So, sebab saya menggunakan Money Dashboard tu, so I think macam mana pun we need to track. The number one rule bila kita buat budgeting ialah kita perlu track expenses kita. So, saya tambah cash flow tracker ni, cuma saya tak boleh add on dalam Money Dashboard sebab Money Dashboard 1.0 tu dah besar dia punya file. So, it's a different, kita buat different file lah. So, you akan dapat dua file dan dia digabungkan, kita guna jadi Money Dashboard lengkap 2.0. So, cash flow tracker ni sangat mudah sebenarnya. Dia ada page setup, page di mana anda log anda punya transaction belanja lah ya. And then January sampai December. Ada tu je. Okay, so setup ni mudah, sangat mudah sebenarnya. So setup income, savings, expenses yang variable lah, makan, shopping yang berubah-berubah. Bills, seperti dalam bills tracker kita di Money Dashboard. So semua bills dan subscription. And then hutang. Okay, credit card, personal loan semualah. So sangat mudah sebenarnya, anda just masukkan dulu. Setup dulu. So apa yang anda dah buat dekat Money Dashboard 1.0, anda boleh letak yang sama dekat sini. Okay. So, jadi saya dah bagi contoh lah. So, Kak Naf letak contoh. So, anda set up saja dulu macam ni. Okay, simple sebenarnya. Anda boleh add on yang ni later pun. Sebagai contoh, tiba-tiba ada kerjaya baru, ada subkategori income baru. So, just masukkan. So, log ialah anda log, anda masuk anda punya expenses semua kat sini. Dekat satu log saja. Okay, dekat satu log. Satu tab lah. Satu tab. So, tarikh senang je. Double click. Okay, so kalau kita nak isi kita punya yang past month, so anda just masukkan, double click. And then, masuk dalam kategori mana, dan, okay, masuk kategori mana, dan berapa RM. Okay, so katakan macam ni. So, simple saja. So, dia bila kita pergi, katakan kini kita masuk Julai tadi. So, kita pergi Julai. So, Julai tracker kita dia akan, sikit. Okay. So, Julai tracker akan nampak lah. Tadi kereta. Ni dah dua lah sebenarnya. Okay, sekejap. Let me tukar kejap. Kita masukkan lain lah. Kita masukkan rumah dia dulu 1,000. Okay, so katakan rumah 1,000. Masuk kat sini Masuk rumah 1,000. So bajet ni anda kena letaklah sebagai contoh loan rumah anda 1,000. Okay, so anda dah bayar 1,000 untuk loan rumah anda actual 1,000. Okay, so dia akan appear dekat sini pun kita akan nampak simple. So saya buat simple tracking sahaja. Simple tracking sahaja supaya it serve the purpose untuk kita track duit kita. Okay, so anda boleh nampak anda punya cash flow. Cash flow ni maksudnya income minus expenses ada baki ke tak. Along the way lah, kalau anda track live, anda boleh nampak sepatutnya sama. So start balance ialah kalau anda ada carry forward bulan tu dari bulan lepas ada baki. Katakan RM120, anda boleh letaklah dekat actual lah RM120 ada baki. Kalau katakan dari bulan lepas ada baki RM1,000. So anda masuklah. Okay. So dia akan jadi macam ni. Simple je sebenarnya. Okay. Bila dah bayar, tick. Tapi mungkin kita tak guna lah yang ni sebab kita guna dekat bill tracker. So saya nampak benda ni melengkapkan Money Dashboard yang awal 1.0. So saya bagi attach sekali. Okay, so dia jadi Money Dashboard 2.0 yang lengkap. So Money